Ramai orang mula simpan emas tapi lepas 2 ke 3 bulan terus rasa nak jual balik. Sebab nampak harga tak naik atau terdesak nak guna duit. Tapi tahu tak, simpan emas jangka pendek sebenarnya lebih banyak rugi daripada untung. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Pertama, tak sempat rasa keuntungan sebenar. Emas ni bukan skin cepat kaya. Nilainya terbukti naik bila disimpan jangka panjang 3, 5, 10 tahun. Kalau baru simpan sekejap, naik turun harga tu biasa. Belum sempat nampak hasil. Kedua, rugi dari sudut spread. Perbezaan harga jual dan beli. Setiap kali kita jual balik dalam tempoh singkat, spread tu dah makan untung kita. Ibarat baru mula lari, tapi dah berhenti separuh jalan. Ketiga, hilang momentum simpanan. Simpanan emas ni tentang disiplin. Bila asyik beli dan jual semula, tabiat menyimpan tu tak sempat terbentuk. Akhirnya simpanan makin susut, kan bertambah. Mentor saya selalu pesan, kalau nak mula simpan emas, niat betul-betul untuk jangka panjang. Kan hari ini beli, esok nak jual. Orang berjaya bukan sebab pandai timing market, tapi sebab konsisten simpan tanpa henti. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.